Sesi dialog ini ialah untuk mendapatkan cadangan dan idea baru. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam sesi dialog belanjawan 2026 peringkat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Tujuan utama sesi dialog ini ialah untuk mendapatkan cadangan dan idea baru daripada tuan-puan bagi belanjawan 2026 melibatkan sektor pertanian dan agro makanan. Ini bagi membolehkan kerajaan merangka strategi yang lebih menyeluruh menepati aspirasi rakyat daripada pelbagai peringkat. Dalam tempoh 23 Ogos hingga 2 September, sebanyak 218 maklum balas telah diterima. Kementerian mendapati jumlah yang tertinggi ialah berkenaan insentif dan grant, dana, bantuan, subsidi. Justru saya amat menghargai kehadiran dan penglibatan semua pada hari ini yang dalam anggaran saya lebih kurang 200 orang mewakili organisasi dan institusi masing-masing. KPKM akan sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kewangan untuk menilai dan menyemak semula mekanisme yang telah dan yang akan dilaksanakan berkenaan perkara ini.